Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Washington sedang berunding dengan Iran pada ketika ini. Kenyataan beliau dibuat selepas sebuah jet pejuang Amerika menembak jatuh drone Iran di Laut Arab pada Selasa. But they are negotiating. They'd like to do something, and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago, and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now, yes. Terdahulu, Kementerian Luar Iran memaklumkan persiapan sedang dijalankan untuk mengadakan rundingan dengan Amerika dalam beberapa hari akan datang. Perbincangan juga diteruskan bagi memutamatkan lokasi pertemuan. Sebelum itu, jurucakap White House Caroline Leavitt berkata utusan khas Amerika Syarikat Steve Witkoff dijadual mengadakan perbincangan dengan pihak Iran lewat minggu ini. Menurut beberapa laporan, Witkoff dijadual bertemu Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Istanbul pada Jumaat bagi rundingan mengenai program nuklear Iran.